sekarang aku dah tahu. Aku benci Gaza. Tengok ni, Mina ni sejak bila pula lah dia post pasal Gaza ni? Mula dah acah-acah. Lepas tu kau tengok ni, cuba kau tengok caption dia. My heart bleeds for them. Click link in bio to support my new merch. Tengok sempat lagi weh dia promote dia punya produk ni lah. Itu bukannya ikhlas pun, FOMO je tu, nakkan follower biasa. Ya, lagi-lagi weh, sumpah tak serius, tak relax ni. Semalam aku adalah tengok dia post pasal benda yang tak betul weh, benda yang fake lah aku tengok. Lepas tu adalah orang komen macam fakta sejarah ni macam salah lah. Lepas tu dia terus delete weh sebab aku sekarang tengok dia delete. Lah, macam tu pula. Blok je lah, tak payah abaikan. Ya weh, itulah. Lepas tu kan, kalau betul-betul kau nak tolong donate lah kan. Lepas tu kau kenalah share info-info yang betul, bukannya info yang fake. Lepas tu, buatkan guna penderitaan orang dekat Palestin tu macam untuk modal kau naikkan followers kau je. Macam tadilah, diorang ni nak like je, nak follower. Dah lah. Aku nak follow lah orang ni, follow. Benda lah pasal Gaza ni. Bang, tadi berapa bang? RM9. Tengok Bang tengok apa tu bang? Tak ada. Tengok pasal Gaza ni. Oh, abang tengok pasal Gaza ke? Apa bang, saya pergi dulu ya. MCG. MCG. Halo, Assalamualaikum. Ni Ustaz Raihan ke? Boleh saya tahu MCG lebih lanjut? Oh, okey, baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Ihsan. Saya Ustaz Rahan. Sini duduk. Okey, baik. Macam ni Ustaz. Tadi saya nampak Ustaz dah duduk kat kafe. Ustaz pakai baju MCG. Jadi saya pun tertanya-tanyalah apa itu MCG dan saya pun search lah dekat Google MCG. Jadi saya pun berminat dan datang sini nak jumpa dengan Ustaz. Oh, sekarang ni Ihsan berminat untuk join sukarelawan MCG dah sekarang ni? Ya, betul Ustaz. Jadi saya berminat lah nak join MCG ni. Okey, mana kan Ihsan berminat untuk join MCG. Jadi sini saya akan bagi borang pendaftaran. Okey. Jadi Ihsan boleh isi dulu nama dengan nombor telefon. Okey. Memandangkan minggu depan kita orang pun akan ada misi kemanusiaan. Jadi kalau Ihsan berkelapangan, insya-Allah boleh untuk sama-sama join ataupun untuk serta dalam misi kali ini. Boleh, insya-Allah Ustaz, nanti saya join. Zaman sekarang ni semua berebut nak naikkan isu Gaza. Tapi tak lama pun, esok lusa senyap balik. Tu pun orang bayar. Uish, kau main lagi Facebook? Dah, kenapa? Kau tahu Facebook ni untuk orang tua. Golongan macam Gen Z macam kita ni tak main lah Facebook. Tapi ya muka kau muka tu kan. Kau kan apa aja? Jadi kami ada buat kutipan dana sikit untuk Gaza. Jika bang berminat, bolehlah sumbangan kami. Tak, masalahnya bang, tak habis-habis pasal Gaza. Buka telefon Gaza, datang sana Gaza, datang sini pun Gaza. Tak ada benda lain ke? Abang pernah dengar ada ayat innamal mu'minuna ikhwah? Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Penduduk Gaza merupakan salah satu daripada saudara kita yang perlu kita bantu. Jadi ini merupakan inisiatif kami dalam membantu mereka semua. Nak bantu Gaza?
Negara sendiri pun tak habis bantu. Sekarang ni abang ni banyak cakap sangat ni. Abang dah ada bagi bantuan ke belum? Kalau abang sendiri pun tak nak bagi bantuan, maka janganlah halang orang lain untuk bagi bantuan kepada orang lain. Kau banyak cakap lah. Kau dah. Okey, dah jom lah. Belakang. Bantu Gaza. Dalam Malaysia ni ramai lagi orang susah. Buang masa je. Weh, Nazan. Tengok apa? Tengah buat kerja ni untuk Little Quran Heroes. Push, Little Quran Heroes. Apa benda ni? Ini kelas-kelas khas untuk anak-anak istimewa. Oh. Kelas apa ni? Kelas ni kita akan ajar anak-anak istimewa untuk tahu dan kenal huruf-huruf hijaiyah. Oh, benda flashcard ni lah. Ya, betul. Oh, faham. Berita baru. Tak adalah baru. Dia baru tapi second lah. Ui, jap. Aku ada request sikit. Okey, Kau apa? tahu lagu Cahaya di Hati? Cahaya di Hati yang lagu baru tu Saat Dunia. Betul, tapi tu Okey. chorus lah. Okey, cuba Cuba try. aku bawa chorus lah. Okey, cuba try. Kita try 3, 4. Kita start daripada awal lah. Senang tak? Boleh. Dalam langkahku yang sunyi. Yunus, Nazhan, sini. Tengok ni. Aku nak sumbangan ni. Sumbangan. Banyak. Tengok sini. Sini. Uish, banyak lah. Banyak kan? Banyak lah. Mana kau dapat? Hello, Assalamualaikum. Ya, Datuk. Kami sekarang ni sedang menjalankan misi sumbangan untuk disalurkan kepada Gaza. Boleh saya tahu Datuk nak sumbangkan berapa? Uish, 50,000 Datuk. Alhamdulillah, terima kasih banyak Datuk. Jadi insyaAllah kejap lagi kami akan follow up Datuk segera insyaAllah. Baik, terima kasih Datuk. Assalamualaikum. Alhamdulillah ya Allah. Uish, banyak betul kau dapat. Sampai atas ni? Tu tantau orang atas ambil buat duit sendiri. Itulah, sekarang ni banyak NGO yang ambil jadi kaya. Sebab duit-duit macam ni lah. Dapat masuk poket sendiri. NGO? Sampai ke duit tu? Len, banyak benda yang tak tahu sebenarnya. Ingat tak? Misi kemanusiaan yang kita buat sebelum ni. Hati pun ikut berseri. Tak perlu berharta mewah, cukup niat dan kasih indah. Kebaikan kecil yang tulus bisa membuat dunia lebih mulus. Mari saling mengasihi tanpa pandang warna dan rupa, kerana cinta sejati dari jiwa yang terbuka. Adik, kenapa ni? Kamu tak makan. Mak saya dah tak ada. Saya nak makan akak. Ya Allah, ya ke dik? Ya ke dik? Dah berapa hari ni tak makan? Dah 2 minggu saya tak makan. Lamanya. Jom ikut akak. Sebab kami ada bantuan sikit. Tu, nampak tu kat sana. Ya ke kak? Nak. Jom. Jadilah cahaya di hati. Sama. Masih bang, saya dah lama tak makan. Sama-sama. Alhamdulillah ya Allah. Destinasi abadi.
Mungkin pada kita rasa benda tu benda yang biasa. Benda tu agak kecil je. Tapi sebenarnya bagi mereka yang memerlukan, benda tu adalah perkara yang sangat besar dan sangat diperlukan untuk mereka. Dan satu lagi, mengingat duit 10,000 yang kita collect untuk Gaza tu, sebenarnya duit tu telah sampai dekat penduduk Gaza. Dan ini semua dapat memberikan banyak manfaat untuk saudara-saudara kita di sana melalui kempen-kempen yang MCG laksanakan dan masih berjalan. Bantuan bekalan makanan, bantuan iftar, bantuan bekalan air bersih dan banyak lagi. Semua tu termasuk 50,000 yang Ihsan dapatkan sebelum ni. Sesungguhnya ini semua dapat membantu setiap lapisan masyarakat, baik ibu bapa, anak-anak kecil dan semua keluarga yang berada di sana. Ustaz, aku dah ada rumah. Duit makan aku cukup. Negara aku aman. Tapi kat sana, diorang tak rasa macam ni. Jadi, aku benci bila diorang sebar pasal Gaza. Diorang ni cuma nak ikut trend je. Aku benci bila diorang cakap pasal Gaza, diorang burukkan NGO. Tapi hakikatnya diorang tak tahu pun cerita sebenar. Sebab tu aku benci sangat-sangat dengan orang macam ni.